Selepas muktamar PAS ke-70, satu perkara jadi semakin jelas. Parti Islam terbesar negara itu kini mahukan lebih daripada sekadar jadi rakan dalam gabungan pembangkang. PAS mahu mengetuai Perikatan Nasional dan bukan itu sahaja, mereka juga mahukan calon Perdana Menteri datang daripada mereka sendiri. Setakat hari ini, Perikatan Nasional masih dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Bersatu. Tapi dengan kekuatan akar umbi yang besar, PAS nampaknya dah bersedia nak ambil tempat di barisan hadapan. Sayap pemuda PAS dah luluskan usul sebulat suara, PAS perlu mengetuai PN dalam PRU akan datang dan mencalonkan Perdana Menteri mereka sendiri. Presiden PAS Hadi Awang tolak untuk dicalonkan sebab faktor umur dan kesihatan. Tapi dia setuju PAS perlu tampil dengan pemimpin baru yang lebih muda, sihat, berwibawa dan berintegriti. Pendek kata, PAS nak giliran mereka pula. Di pihak Bersatu, Tan Sri Muhyiddin akui memang PAS berhak bersuara tapi belum ada keputusan muktamad. Sementara itu, PAS beri signal yang mereka tak akan tunggu lama. Persoalannya sekarang, adakah Bersatu akan beri laluan? Atau adakah gabungan ini akan mula retak pelan-pelan? Muktamar ini mungkin tak bawa sebarang kejutan besar, tapi ia tinggalkan satu mesej jelas. PAS bukan lagi sekadar pelengkap, mereka mahu memimpin. Dan dalam masa yang sama, rakyat juga sedang memerhati. Bukan hanya siapa yang jadi calon Perdana Menteri, tapi siapa yang benar-benar bawa tawaran baru untuk negara. Adakah ini permulaan kepada pergeseran dalam PN? Atau cuma proses biasa dalam mana-mana gabungan politik? Apa pandangan anda? Siapa sebenarnya yang lebih layak mengetuai pembangkang?